rakyat Malaysia, ada rakyat Malaysia ni minta Datuk Seri Anwar Ibrahim tu jadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagi ambo tak apa berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bagus juga. Projek kau ni kau Kelantan pun banyak juga. Jadi tak ada masalah. Molek lah. Kali contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi kali lagi Perdana Menteri. Lepas tu negeri pembakar apa ni? Negeri pembakar pah lagi memerintah misalnya Kelantan. Kelantan pah lagi memerintah misalnya. Jadi projek tu bagi sama macam ni lah. Bagi sama macam ni. Molek juga. Amo tu amo boleh berlaku. Bak amo atas pagar. Amo tengok kalau presentasi molek comel, ikut ambo lah nak ngundi gapo pun. Ikut ambo. Kau tu lihat apa? Tu. Walau bagaimanapun kita hidup apa ni? Dalam Malaysia ni ada 34.2 juta rakyat Malaysia. Umur atas 16 satu, atas 17, atas 18 tahun. Atas 18 tahun ada dalam 34 tak silap apa. Tapi kalau kita kena tengok rakyat Malaysia pula lagu mana, yang ngundi lagu mana. Atas pagar apa orang, duduk pihak pembakar berapa orang, pihak kajian berapa orang, pihak daripada PAH berapa orang, pihak daripada tu. Atas pagar ni penting atas pagar. Kalau presentasi molek, atas pagar ni dia akan ada yang ngundi mana. Kena tunjukkan presentasi berbaki berapa ni? Beberapa bulan atau beberapa setahun kau lebih kurang lagu tu untuk pilihan raya. Jadi kena tengok, kena buat tunjuk presentasi molek, lepas tu awak atas pagar ni yakin ngundi. Atas pagar tu tak tahu berapa juta. Tu faham kau tak? Faham kau tak faham? Tak faham sudah. Assalamualaikum.